Ustaz nak bertanya, salah ke saya ada rasa kecil hati pada anak saya sebab anak saya lebihkan isterinya? Allah, Anak jangan. saya lebihkan isteri. Jangan. Tak boleh lah Kak. Biarlah. Dia Mak mentua tadi. Salah ada kalau dia terkecil hati dengan anak dia sebab anak dia melebihkan isteri dia. Dia ibu lah ni, yang tanya ni ibu. Ibu pun anak lelaki kan? Dia macam ni, ibu, kita tak live kan? Ibu, saya sebut terus terang, berdasarkan ayat Quran, berdasarkan kepada peristiwa Isra' Mi'raj. Ni peristiwa Isra' nak Mi'raj nak mai ni, mesti orang akan cerita punya cerita ni. Berdasarkan kepada guru kami yang soleh dan alim, arwah Tuanku Datuk Arudin, ibu tersadik secara benda baik pun jadi, tersadik benda jahat pun jadi juga kat anak. Binasa hidup anak dengan sebab mak tersadik hati. Tak boleh tergitah apa-apa. Tak tahu. Saya tak tahu nak kata apa, tapi itu ujian yang Allah bagi kepada mak. Magic dia tu lah. Dia suka kat anak, dia happy, anak tu terus akan jadi hebat. Dia tersedik hati, anak tu akan lingkup terus. Tu saya tak tahu macam mana. Okey, contoh mudah adalah cerita Juraij, atau dalam sebahagian sebutan dia sebut Zuraiq atau Juraij. Cerita ni ada dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj punya cerita. Bukan berlaku dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, kalau kita baca kitab, dia akan cerita pasal Nabi Isa yang bercakap. Sebab Nabi pergi semayang 2 rakaat dekat Baitul Laham, tempat Nabi Isa lahir. Jadi ulama akan cerita pasal kelebihan dan kebesaran Nabi Isa itu. Daripada baby dia boleh bercakap. Dalam Quran surah Maryam, dia bagi tahu dekat Siti Maryam, dia kata qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alni nabiyya. Maknanya Nabi Isa masa dalam baru lahir hari ni bercakap dah. Jadi ulama bagi tahu ada 4 orang baby yang boleh bercakap. So Nabi Isa, kemudian Sumayyah, kemudian anak Sumayyah tu, kemudian baby dalam cerita Nabi Yusuf. Kalau tengok dalam surah Yusuf, yang budak yang bagi tahu macam mana nak tengok siapa yang buat dulu, Zulaikha ke atau Yusuf dulu, tu pun baby dalam buayan juga. Dan yang ketiga, yang keempat adalah Zuraiq, mesti sebut baby dalam cerita Juraij, dia mak dia tersedik hati. Juraij bukan orang jahat, Juraij orang alim. Juraij adalah seorang abid. Juraij adalah orang soleh. Di waktu dia tu orang soleh. Tapi disebabkan dia tengah semayang, mak dia panggil dia tak jawab, mak dia tersedik hati. Terus rosak kehidupan Juraij. Dia difitnah pergi berzina, walhal dia tak pernah berzina pun. Sehinggalah dibawakan anak dengan kata ini anak hasil perzinaan dia. Maka orang pukul dia sebab orang kata dia ni berlakon buat-buat alim. Maka Juraij kata, "Buk mai sat baby tu kat aku." Baby tu baru lahir, dia pegang baby tu, dia kata, "Ya ghulam, man abuk?" Hai budak, siapa bapak kamu? Maka budak tu cakap tu, "Bapak aku adalah peladang kat sini, mak aku berzina dengan pak aku, akulah." Jadi semua orang terkejut, suruh mak orang minta maaf kat Juraij. Karamah Juraij tu orang nampak. Tapi point dia saya nak bagi tahu, mak tu tersadik, baik ke buruk, dua-dua jadi. So saya mohon. Jadi itulah ujian mak. Mak bila dia dah dewasa, ujian dia yang tu lah. Dia kena lapang dada banyak, dia kena ni. Itu ujian lah. Selagi kita tak lulus ujian tu, selagi tu kita akan diuji yang benda tu. Dengar tu su. Tak betul. Macam mak saya lagi, kami lelaki 3 orang kan. Susah. Lagi. Kalau mak kita tersedik hati kat kita, susah. Buat kerja tak jadi, banyak benda tak jadi lah. Nak buat macam mana? Tapi itu asam garam kehidupan. Benda bab tersedik hati itu lumrah aja. Minta maaf balik lah. Allah kan sayang orang yang memberi maaf. Allah kan sayang orang yang boleh tahan marah kan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. Tu semua tu. Apatah lagi kalau mak dia. Gajah tu. Dia ni kan cepat marah. Betul lah. Macam mana Ustaz nak kasi? Dia tu jalan orang pergi syurga. Siapa boleh menahan marah, syurga untuk dia. Janji Allah. Surah Ali Imran. Betul. Saya memang tengah tahan marah ni. Saya tengah Dan company. Boleh. Aku pun jalan pergi.